Ya kau suruh dia kecek jangan je deh kau sosok aja deh. Ibu mama tadi gua mama kecek lah ke bini dia deh. Cari mama aku mega. Kau tunggu di gua deh. Ali nama ibu nama. Dia sana ajak patang nak ngecek lah masuk. Tahu di kau ha? Ajak patang nak ngecek lah. Dia mau ngecek salah kena cuma ngareh-ngareh lah dah. Sekali kau pek sadonya. Ba dia ndak mau pek udah lah bapure. Ada tu dandal taruh. Au bawa lah kakak kemarin. Tu nak main juga kemarin telepon yang patang nenek ke rumah le deh keceknya. Mungkin nak jadinya ke rumah. Keluar dari kakak dan piri keluar dari kakak. Merabu ni kenyo. Terus sandai kakak dah jangan anggur no dah kecek lah keden. Kelamak dia awak san mengatai-ngatai. Banyaknya kecek kakak keluarga dia ini kau bah keceknya ha. Itu terusan udah nah. Dah berpikir dah. Udah keraju di rumah mengangkang saja. Nambah pikir kok pengen mau utang kalapau kok bareh ndak ada kok udah mengah. Keraju udahnya. Dah bersyukur dah den bini dah bersyukur dah ada orang nanco den dah. Den dah sayang udah ndak PK dan pedia udah keraju dah kini mareh lah ke den. Di kau tu nak mengerti dah. Lalu bertungkang-tungkik dengan sawah. Memangki keraju dia ngai. Tundur aku namo nah. Ya dah cuba fikir dah cok ini hidup kada bawa lah dosa anak udah kemarin untuk awak salah payah dah. Dia boleh nak malu dan tu kunjung nak kemarin nak dulu nak baunya dah. Ikini awak iri nak kalah payah dosa anak dah kakak dah ngada iri kada lain. Cirik muncung baca cirik taruh ngecek nak dulu suruh manis je lah dah. Lah jadi dah cucu-cucu dah nada. Modai ko dah den senang salah taruh nan udah tanya dari udah. Kelamaan udah dah. Kini tinggal dah dan pai lain. Aduh nan tinggal dah. Kini udah memilih dosa anak, udah memilih den. Mohon teragak udah. Kelamaan saya marah-marah den pandai lah marah ngah. Walah bini dia ketuk deh. Tak dulu aku diri setiap lah dia nyuruh. Pandai lah ngecek milih dan sanak dah milih den. Andeh den. Kau nak apa dusi kau alah andeh kau lebah caru deh kah. Caru bini dia kah. Ragai mencamburi. Tak mau buat nubek mah. Ya lagi hubek aku mah. Lagi ciri berandang lu baru anak. Baru menurut kecek dan. Aku dah kadung kau mak apa meh kah. Sebelum tibu anak cak sampai cari mak lu cak lu. Cik lu nanda pe. Kerana kelai banyak. Alhamdulillah sehari kul. Lah bisa lu untuk masak untuk amak pajang. Penting awak beladang ko harus yakin. Rezeki tu yo ndak ka jauh ayu. Asal itu le bersyukur. Mak. Kan? Cari mak gini mak. Apa khabar? Dah selesai mak. Alhamdulillah. Wah, baru lu dapat tadi rezeki ya. Amun dia tu lah kita bersyukur. Ya mak. Hidup ko yo ndak ka susah. Dah lah bersyukur lah mak. Bersyukur bana dan bini dia gaya lah bersyukur dan mak. Cuma ndak bini dia tu merasa dia kareh warna muncung ada mak. Dia minta tolong biar cari berandang kan mak. Boleh nak menurut kau dia boleh. Cek kecek dan tu nama langsung anak tu ah. Nah kan. Ndak elok babek mode tu. Mode tu lah orang berumah tangga. Syarat tu itulah palama berumah tangga. Kok sekali syarat nak ba ada mak ada mah. Kau tiap hari syarat cek pungkang cek kecek cek pungkang ke nyuma dah lok mak dah. Bila kecek cek orang. Hidup berumah tangga tu murah-murah sari.
Kuncinya kita tu pandai bayu-bayu nak kat. Yuk, lai bayu den mak, lai bayu. Jadi den. Beku nak dapur bede se. Apa yang nganin dah, apa yang nganin? Lamanya gitu. Baca mak tu dah. Tak taluk den ko tu nak ubek dengan mak tu mah. Kalau Panih den mak, panih den. ndak mode tu. Babuik mode tu mah dilarang dah kamu mah. Cayolah ndak ka mana munyo kecil orang. Murah dapat capek lu painya. Tu ndak boleh tu mak. Bila pakai cian tadi. Baru rumah tangga tu harmonis dari hati ke hati kuah. Dan dek tabur emosi dengan mak ah. Bangku dan kadung ke mak. Kiko ndak boleh tu cak mak kok dosu tu cak mak tu. Yalah dan pulanglah dah lu. Jadi beko ku bahasa robok jo bini kalnakan tu biarlah mak tolong jo marah. Baru rumah tangga yo mode tu. Dah. Deh. Apalah pulang. Ni maksudnya mak. Sabar yo. Dah mak. Soalnya ada mak. You kau ndak kamak dan bayu kasih alai. Iyo. Dan orang punya kecil serang sebalik ke den. Campaklah bini alai. Kan juga dia campak. Dene kan campakan wiku na. Tak boleh mode. Yalah dan pada mak. Soalnya mak. Yo. Dah lelok yo. Ya mak. Laki. Bisa bana jadi laki. Itulah mode iku awaknya kata-kata yang mari ke dia lai. Tuai dia nak dapat nyo lai dah ha. Ndak berkurang ndak lah. Aku bawa lah kakak ke rumah. Untuk pusing nyo salah ndak kanyang dah. Kau tambahlah baban cak lai. Sah tak bawa dia anguk saya mengicek laki gah. Orang nak kata sakit, orang tak nak tentu dia mantang lah kerja di rumahnya mah. Tu guna kepala di atasnya gil Tuhan yang untuk berfikir. Tak perlu berfikir setiap lahir. Cua aja dia yang lega, cua aja dia lega. Tak payahlah cari bina yang lain dari Den. Oh malah tidurnya. Tu. Mak, Aduh nak kamu sampai cik. ada. Balu ah. Joko nak kamu sana. Mak, kan di mama suai laki Den tadi. Tu dia apa tadi dia tempek suap muka. Siap mendapat kerandi aku. Yo, bala Den ndak kemarin-marin kayaknya macam mak dah cuci tu kerajo, maaf. Kerajo indak, mangai indak, bakure indak nak lalu-lalu aja di rumah. Anaknya bawa lah dos anak ke rumah Den, Den tulang punggung Den. Muju Den lain nama belaki junyo nama. Orang lain ndak kena mu co Den enggak deh. Tu. Ah, Dah elok macam itu. Namanya awak suami isteri itu lah biasa siarak tu. Tapi juga kepala dingin dia puan. Dia leh. lai mak lai Dan cuba perlu dingin. Yang kau ndak laki dia lah tu pak ndak ada kena untung dan junyo pak. Hei, antah pak kalah kaciknya nampak dia lah kacik. Dia nuruk je dadu dia enggak pak ah. Apa-apa aja le kuah. Dia leh. Ambo ko mamak dia kau tu. Ya mak. Ndak boleh sama dia tu. Buraku namanya. Kelaki mu dia tu benar. Naraku. Mu dia tu melawan kelaki. Dia naraku ya mak. Itu baca cara minta mak dan kalau kira kau mak. Nah, itulah. Kalau nyak kawai lelok je. Beko pulang laki kau tu. Basuh kakinya minum aja. Nyak tak buka juga panganan. Nyak harmonis juga rumah tangga awak tu. Mak muju lah basuh dah je mak mau kasih dah mak. Ya. Iya lah berduraku lah dan kelaki dia bagas tu taruh. Dia nak mendetu dah mak. Sampai calik lah laki dia dah mak ah. Iya minta mak dan kelaki dia mak ah. Kasih dah mak. Ya. Baiklah. Ya kau suruh dia kecil jangan je deh. Kau sosok aja deh. Aku mama tadi ku mama kecil lah ke bini dia deh. Mencari mama aku mereka. Kau tunggu di situ deh.
Ali nama aku nama. Mak. Nah, mana kan? Ini deh, Mak. Ini deh. Ya, Pak. Ini deh ngecek dan. Alhamdulillah. Eloknya. Lah bisa dinaik ini, Cek. Ai bisa dulu naik, Mak. Mana mi mana dulu naik. Baca rumah ada. Alhamdulillah. Yo mode tu nak dia roat. Anu mau dihitung di daroannya, Mak. Ama ajanya tadi. Ambo menyuruh. So, basuh kaki kau tu. Minum airnya supaya nyak elok pada kini. Lainnya kajon dulu pindah dekat tu lah caru dah mak dah. Ah keku ceritunya. Ha? Sudah merambah wan ciri urang. Ya, kita sakit ciri kita dah. Kita dah PR. So. Udah, udah. Hah? Kemarin dah. Mengah? Kemarin dah. Ah? Kaki dia ada bersih. Jangan. Iya kata Jangan. Kada minum air dah. Jangan. Tu bang sampai pingsan bini ya. Oh nak ke Vincent dah mak dah. Dia baru pulang membersih kuban ciri orang lu. Tu nya basuh ya. Minum air ciri tu. Mana ke Vincent dah mak dah. Hah? Dah, unciri ang ada dah. Dah, unciri ang ada dah. Dah jalan. Naraku. Naraku jadi itu mah. Naraku jadi itu mah. Dia kau su. Dia kau. Ande ada ni. Bila kecek kau dah kau sosok ada deh. Ande. Antuk mama. Hah? Alah kan. Bercigol kamera ha. Kan. Jangan. Laki. Bisa bana jadi laki. Itulah mode itu awaknya kata-kata yang mari kedai lek. Tuai dia nak dapat nyo le dah ha. Ndak berkurang ndak lah. Aku bawa lah kakak ke rumah untuk pusing nyo sela ndak kanyang dah. Tambahlah papan cek lain. Tengah ndak berfikir jelang mengicek dah. Awak dah je baga-baga laki kelera.